kita menyaksikan perlawanan persahabatan antarabangsa di antara dua pasukan dari dua negara yang berjiran, iaitu Abang Jamil FC dari Malaysia menentang pasukan EPFC Enough Potential FC yang datangnya dari Singapura. Afiq yang menanti hantaran jauh, cantik. Pemain yang mara naik ke atas, satu tolakan dan satu percubaan yang pertama dari Abang Jamil FC memberi ancaman kepada pintu gol pasukan APFC yang dikawal oleh Syarul selaku penjaga gol. Sekali lagi Abang Jamil datang kali ini. Satu hantaran dari Haris dan disudahkan dengan jaringan. Hantaran lirit. Hantaran jauh. Cantik hantaran dari Syaz. Kali ini ke tengah ada peluang. Sekali lagi Bob mempersiakan peluang. Kali ini tinggi. Tanduk keluar oleh pertahanan Abang Jamil. Terus Abang Jamil melakukan serangan pantas. Afiq cuba untuk menggelecek. Lepas kali ini Afiq. Afiq masuk ke dalam kotak penalti. Afiq hantaran ke tengah. Dan disudahkan dengan jaringan yang kedua. Pertahanan APFC meredakan seketika tekanan. Dan whistle penamat menamatkan separuh masa yang pertama dengan kedudukan semasa Abang Jamil FC 2, APFC 0. Kita teruskan ke tengah padang di BBSP Taman Melawati Kuala Lumpur untuk kita saksikan separuh masa yang kedua. Tekan pendek. Tekan ke sebelah kanan pula untuk Akif. Bagaimana kali ini peluang membuka permainan untuk winger kiri. Satu hantaran, satu tapping yang berjaya menewaskan jaga gol Syarul. Asyik ke hadapan. Chris ke sebelah kanan. Hantaran ke tengah kali ini tinggi. Cantik. Hafiz dijatuhkan. Dan pengadil menamatkan separuh masa yang kedua. Cantik bola di kaki Haris. Satu peluang. Dan itu dia tiupan whistle oleh pengadil. Menamatkan separuh masa yang ketiga. Lepet. Pandang yang cukup baik dan disudahkan dengan jaringan oleh Haris. Dan pengadil menamatkan perlawanan persahabatan antarabangsa di antara Abang Jamil FC menentang pasukan Enough Potential FC EPFC dari Singapura dengan keputusan penuh Abang Jamil FC 4, EPFC 0.